So ni cara nak ambil tteokbokki sauce. Doki sauce half. Tteokbokki sauce 1,5. 1,5. Gunjung sauce 1. Oh, tteokbokki. Ui, macam-macam juga kan. Flat rice cake, cheese rice cake, sweet potato rice cake. Wow, boleh lah. Ambil je lah Sayur pun banyak juga Sayur, of course. Orang Korea banyak makan sayur. Oh, enoki ni mana-mana mesti kena ambil. Dia punya rice cake semua ni semua import daripada Korea. Wow. Sini buffet dia harga ada kat situ. Boleh tengok sendirilah untuk adult, child. Lepas tu cheese pun ada kat situ harga dia. Alright. Aduh, kena pula baju rice cake. Yang Yeon chicken, cheese seasoning chicken. Ui, comel. Sweet sour chicken. Boleh lah. Jadi macam-macam ayam kat situ. Boleh pilih lah mana yang kau nak. Cheese fries dengan telur. Nice. Oh. Wih, ini kalau tarik tengok ni, shaking dia. Cheese dengan fries. Oh. Double cheese ring ni baloi lah ambil. Harga dia RM18, 80 sen je. Yang ni tempat sampah dia, boleh buang kat sini lah. Kimchi. Jom buat. Oh, kimchi, seaweed, corn, chicken lonchon. Chicken lonchon, corn. Seaweed mesti kena ambil. Banyak sikit. Kimchi, of course. Nice. Doki ni juga bermaksud 2 meals. So, lepas masak steamboat ni, boleh masak nasi goreng lah. Kami dah pulang, mama buat cucu. Nasi goreng siap. Kat sini ada macam-macam jenis. Ada tteokbokki, ada noodles, ada rice cake, ada ayam macam-macam jenis. Sos pun ada banyak, boleh buat sendiri. Snack ni pun banyak juga ni. Ya, baloi lah. Siapa-siapa nak try makanan buffet Korea boleh datang kat sini. Doki nama restoran dia. Alhamdulillah.